Korang masih lagi gunakan vacuum wire ke? Sekarang ni kan kita dah ada vacuum wireless. Vacuum wireless ni datang dengan warranty card guys. So kita ada user manual kat sini. Ada batang dia guys. Ada penyedut dia. Ada lagi batang yang lebih lembut. Ada filter. Dia bagi sekali tempat untuk kita sangkut vacuum ni. Dan inilah dia guys, vacuum Cadenio. So vacuum ni daripada Jepun babe. Suction dia seriously kuat. Bateri dia boleh tahan 30 minit dan dia ada bateri 2000 mAh. Nak sedut habuk tempat sempit, nak sedut habuk atas kapet. Dan untuk tempat yang perlukan, flexible pipe. Untuk tempat-tempat yang susah pun boleh jadi senang sebab dia boleh bengkok. Kat bawah meja, lagilah tak ada masalah. Senang je ni. Shilling korang penuh dengan sound labah, pakai je ni. Dah settle. Banyak habuk dekat tingkap dan pintu, bukan masalah. Seriously berguna vacuum ni, tak payah lagi dah nak gunakan vacuum yang wire lama tu. Susah babe nak kena cari extension panjang. Ini pergi je kat mana-mana pun boleh. Dalam kereta pun boleh guys. Berminat, check out dekat beg kuning di bawah.